Ya, tadi 288. Ni 289 punya tips. Tip yang kedua tadi, kita akan lepas kita servis, kita akan tukar apa? Tengok tu. Toyota Original Japan. Kita akan tukar filter dryer dia. Lepas kita cuci, servis, sebelum kita tukar minyak, kita cuci dulu. Kita akan tukar filter dryer dia. Sama juga dengan kereta Alza ni. Alza ni pun sama. Ni dia tengah buat, tengah buka lah filter dryer celah tu. Tengoklah kalau buka bumper. Kalau tak buka, tak payah buka. Itu tips yang ke 289. Satu lagi tip 289 apa? 89 90 lah. 90. Lepas tip 290 ni kita akan buat next. Sekejap jangan ke mana-mana. Okey. Tip yang 809, aku dah tak ingat nombor dah ni. Okey, 290 apa benda dah. Okey. Yang ni kita akan cuci. Kalau dia okey, kita akan cuci. Tak payah tukar lah sebab filter dryer duduk dalam ni. Kita dah tukar filter dryer ni. Lepas tu kita akan cuci kondenser ni. Kondenser ni bila cuci dia akan bersih pula macam ni. Dia akan bersih macam ni. Nak bersih macam ni lah. Barulah aircon tu sejuk. Barulah boleh bawa family pergi jalan-jalan hari minggu. Aircon sejuk. Tengah hari pun okey. Suhu pun dapat bawah daripada 10 Celsius. Tu je tip-tip dia. Jangan lupa kalau apa-apa boleh wasabi kita. Link ke apa benda boleh tengok dekat kita punya profile. Okay, stay tune.